Adakah Jepun perlu risau dengan kemenangan Hokage wanita pertama? Nampaknya Perdana Menteri wanita pertama Jepun terus mencipta sejarah. Parti LDP ataupun Liberal Democratic Party yang diketuai oleh Sanae Takaichi telah berjaya mendapatkan super majority dalam kerajaan ataupun dalam erti kata lain mendapat lebih 2/3 daripada 465 undian dalam pilihan raya baru-baru ini. Jadi mudahlah untuk parti LDP melakukan dasar-dasar yang mereka inginkan. Tetapi ada satu kebimbangan besar iaitu berkenaan dengan implikasi kemenangan Takaichi ini terhadap ekonomi Jepun pada masa akan datang. Memang benar susulan kemenangan beliau mata wang yen Jepun ataupun JPY telah mengukuh berbanding USD. Kemudian Nikkei 225 iaitu pasaran saham Jepun turut merekodkan kenaikan ke paras tertinggi dalam sejarah. Cumanya, Takaichi ini dilihat sebagai seseorang yang agresif dalam melaksanakan dasar fiskal ataupun dalam erti kata lain, cenderung kepada kerajaan melakukan banyak perbelanjaan selain memotong cukai untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebabnya adalah Jepun merupakan negara yang paling banyak berhutang di dunia. Kemudian, berjanji akan melakukan lebih banyak perbelanjaan telah memberi kekhawatiran kepada penganalisis dan juga kepada pasaran. Pada masa yang sama, Bank of Japan pula diunjurkan akan melakukan kenaikan kadar faedah sebanyak 3 kali berbanding 2 kali sahaja sebelum ini. Dan lebih banyak kenaikan kadar yang dilakukan perkara ini akan memberi kebimbangan kepada mereka yang melakukan carry trading. Carry trade ini adalah mereka yang meminjam duit daripada Jepun, kemudian duit tersebut dilaburkan ke pasaran-pasaran yang lain. Dianggarkan jumlah keseluruhan carry trade ini bernilai sekitar 4 trilion USD. Bayangkan, sekiranya kadar faedah dinaikkan, dia akan menyebabkan carry trade ini terungkai. 4 trilion tuan-puan, katakanlah ataupun bayangkanlah, dilaburkan di dalam pasaran saham global, tiba-tiba ditarik semula, confirm akan berlaku market crash. Jadi begitulah tuan-puan, adakah kemenangan Takaichi ini akan memberi kabar gembira kepada Jepun atau menyebabkan dunia menjadi huru-hara?